Siapa hilangkan alif tu? Kalau ada papan tulis, kita tulis. Kalau untuk orang perempuan, Allah yarhamha. Ha simpul alif. Siapa ha tu? Dia perempuan. Nak pasang lah alif. Rahimahullah, rahimahallah. Ha alif. Kalau orang lelaki, Allah yarhamhu. Hu, dia tak ada alif. Dia ha simpul, bubuh dhammah aja. Tapi kalau kita berhenti, kita tak sebut Allah yarhamhu, kita kena sebut Allah yarhamah. Pasal apa? Pasal kita berhenti atas ha tu. Kalau kita nak timbul semua Allah yarhamhu. Tapi hu situ bukan ada waw. Dia dhammah saja, berhenti atas ha. Allah yarhamah. Kita pula kalau perempuan Allah yarhamah. Itu kan. Confirm seorang mohon orang perempuan Allah yarhamah, padahal Allah yarhamah untuk lelaki. Untuk orang perempuan Allah yarhamha. Kekok. Berapa puluh tahun duk sebut macam tu, betul-betul malam ni pelik. Macam tak gamar nak sebut Ustaz lagi pakai gelah.